Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Haki bin Zainal Abidin, pemilik kepada syarikat Haki Ni Bosch Enterprise. Syarikat ini bertapak di Selama Perak dan hari ini saya akan tunjukkan produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat saya. Jom. Jenama utama kami adalah Tuan Cincin. Pelbagai jenis produk cincin yang berasaskan kayu telah kami keluarkan. Selain daripada berbentuk kayu, ada juga daripada silver dan juga tembaga. Selain daripada produk cincin, kami juga mengeluarkan produk kayu lain seperti jam dinding, signboard custom dan juga tempat gantungan kunci. Kami juga mengeluarkan produk-produk daripada kulit. Kami menggunakan kulit lembu yang telah diproses dan produk-produk kulit adalah berjenama Kelkatu. Walaupun jenama kami menekankan sebagai produk handmade, kebanyakan produk kami membuat menggunakan mesin. Ini dapat mencepatkan lagi pembuatan produk-produk kami. Mesin yang kami gunakan adalah mesin yang berteknologi tinggi dan menggunakan software. Untuk membuatkan produk kami, perlu mendesain di dalam komputer dan hasil dia akan keluar lah. Okay. Ini adalah salah satu contoh yang sedang kita laksanakan produk dia. Target pasaran syarikat kami adalah di dalam e-commerce. Kami berada di dalam platform Shopee, Shopee Singapore, Shopee Thailand, Shopee Vietnam, Shopee Filipina dan juga TikTok Shop. Dan untuk bahagian Europe, kami sudah masukkan produk kami ke dalam Etsy. Syarikat kami mengimplikasikan penggunaan teknologi untuk mempercepatkan dan mempercantikkan produk-produk kami. Rancangan saya setelah mendapatkan geran adalah untuk menambahkan lagi mesin-mesin yang berteknologi tinggi seperti CNC fiber yang mampu untuk memotong besi, stainless steel dan bermacam-macam lagi produk untuk kami hasilkan sebagai hiasan dinding dan penambahan produk-produk kepada platform e-commerce kami. Ini bukan saja dapat menjamin masa depan syarikat saya, malah dapat menjamin masa depan siswa Azhar di luar bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih profesional. Jadi itu saja daripada saya. Saya ingin terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberikan saya peluang ini. Jadi Assalamualaikum dan selamat malam.